Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Riza Muhammad. Teman-teman pasti udah pernah dengar Malaysia itu di antara negara Islam terbaik di dunia gitu. Bahkan walaupun di Indonesia mayoritas Muslim, tapi tidak menjadi negara Islam terbaik guys ya. Karena memang Indonesia bukan negara Islam, hukumnya juga tidak menggunakan hukum Islam. Tapi aku jadi penasaran apa alasan Malaysia dinyatakan sebagai negara Islam terbaik. Nah untuk itu aku dapat satu video dari ML Studios. Kalau teman-teman mau tengok video dari ML Studios, boleh kunjungi channel YouTube-nya. Reputasi Malaysia sebagai salah sebuah negara Iktiraf Islam dunia. yang terbaik di dunia. Saya tak kata terbaik ya, antara yang terbaik. Oh, antara yang terbaik. Kita dapat status terbaik ni sebab pujian antarabangsa. Tak payah pergi jauh lah, kalau kita pergi Mekah, insya-Allah, Malaysia. Kita merasa bangga lah. Kan? Ini kita boleh relatekan ada beberapa sistem pemerintahan ataupun sistem pentadbiran dekat Malaysia itu sendiri dan undang-undang peruntukan yang ada dekat negara kita ni. Yang pertama, kita tengoklah di peringkat pentadbiran sama ada di persekutuan ataupun negeri, kita ada pemimpin pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Kita diketuai oleh pemimpin kita, PMX kita, dan yang supreme leader itu adalah agung kita. Dan kita ada menteri-menteri pelbagai agama dan bangsa turut bekerjasama menggembling tenaga untuk membangunkan negara kita yang tercinta ini. Malaysia ni dianggap sebagai negara Islam yang dipandang di mata dunia. Kita ada peruntukan Islam adalah agama persekutuan, yang mana dalam perkara 3 ya, yang menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan negara Malaysia ini secara umumnya. Dalam masa yang sama, walaupun Islam agama persekutuan, tetapi memberi hak kebebasan kepada penganut-penganut agama lain untuk melaksanakan dan mengamalkan agama masing-masing tanpa diganggu dan tanpa dicalar hak keinginan mereka. Kita ada undang-undang yang memperkasakan Islam itu sendiri. Contoh, selain daripada mahkamah persekutuan, kita ada mahkamah syariah yang menguruskan perihal berkaitan dengan pentadbiran umat Islam. Ataupun contoh yang paling dekat kita boleh ambil, ajaran sesat yang cuba disebarkan dekat Malaysia ni boleh dibendung melalui peruntukan undang-undang yang ada. Kita boleh tangkap, kita boleh dakwa, kita boleh hukum, kita boleh penjarakan dia. Ini the power of Malaysia lah. Berbanding dengan sebahagian negara-negara Islam yang lain, ya, dia tak ada undang-undang. Kalau kita tengoklah, ada beberapa negara Islam yang memang dia umat Islam ramai, tapi ajaran sesat bertebaran seluruh negara mereka. Bila tanya kenapa tak tangkap, kerajaan sana tak tangkap ke? Oh, kami tak ada undang-undang, kami ada peruntukan untuk mendakwa dan menangkap dan hukum, tak ada. Tapi Malaysia ada. Alhamdulillah, ini untuk kita nak selamatkan akidah dan syariat umat Islam di peringkat Malaysia itu sendiri. Kita ada institusi keislaman yang agak utuh. Contohnya institusi halal, kewangan Islam. Pertama, saya ambil contoh institusi halal. Kita punya modul halal ni diguna pakai, boleh dikatakan banyak negara-negara bukan Islam. Contoh Jepun, China, Korea menggunakan sistem halal kita sebab sistem halal kita antara yang terbaik di dunia. Dan jangan terkejut, sebut halal Malaysia ni ataupun halal JAKIM terutamanya antara sijil halal yang paling power. Sijil halal Malaysia di Iktiraf Dunia. Kita menyediakan, Malaysia menyediakan tenaga pakar Persidangan Kebangsaan Eksekutif Halal 2024. Kita kena ingat sistem kewangan dan perbankan Islam di Malaysia ni antara yang terbaik. Satu lagi saya nak highlight kan, kenapa Malaysia ni sebagai negara Islam yang hebat. Ya, saya nak sebut sini, tabung haji. Tabung haji. Mana-mana pergi kalau musim haji, orang memang puji tabung haji. Dia tak sebut tabung haji, Malaysia haji. Ini pengurusannya cukup sistematik. Semua nak belajar dengan kita macam mana kita uruskan. Aku teringat sesuatu kalau ngomongin haji ni guys. B40 boleh pergi haji. Dekat negara lain B40 jangan mimpi kan nak pergi. Tapi macam mana sistem yang kita olah dan kita gubal, orang yang nampak tak berkemampuan tetapi kita ada saling bantu-membantu. Sistem yang dicerapkan dalam tabung haji itu menyebabkan orang yang B40 pun dapat pergi. Ini memang bukan itu saja, pengurusan A sampai Z daripada sebelum dia pergi sampai dah dekat sana balik, dia punya kelengkapan pengurusan boleh dikatakan alhamdulillah sangat memujakan, dan ini menyebabkan kita dipandang tinggi. Seperti mana saya sebutkan tadi, kita ada dasar sistem kehakiman syariah. Itu pun yang mana agak unik lah, yang mungkin dikatakan tak semua negara umat Islam ada sistem ni. Kita ni ada mahkamah khusus. Dia orang tengok, wow. Ada hakim mahkamah syariah.
Dia lain, dia tak sama mahkamah sivil, lain mahkamah syariah lain. Dua-dua tak boleh campur. Kita ada lawyer syariah dan kita pun ada diploma kehakiman dan guaman syariah. Yang mana kalau orang dekat Malaysia ni ambil LLB, dia boleh ambil dua bidang. Sama ada sivil, termasuk jugalah mahkamah syariah. Dia boleh jadi dua-dua sekali. Kan? Yang mana kursus ni boleh dikatakan tak ada lah. Boleh dengan universiti-universiti kat Malaysia ni ada lah. Kalau dulu, kalau kita tengok ya, orang nak belajar agama, nak belajar syariah usuluddin, banyak pergi Mesir, pergi Jordan, pergi ke Arab Saudi. Sekarang ni kalau kita tengok, boleh tengoklah statistik yang agak mengejutkan. Ramai masyarakat Arab yang sambung master PhD dalam bidang syariah usuluddin dekat Malaysia. Ini satu benda yang sangat membanggakan. Ini menunjukkan potensi dan sistem pendidikan dekat Malaysia ni mendapat tempat di mata antarabangsa. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok kenapa boleh jadi macam tu adalah sistem pendidikan itu sendiri menyediakan ilmu ataupun maklumat kepada masyarakat ataupun mereka yang datang belajar itu sesuatu yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Kita tak kata perfect, tetapi alhamdulillah kita mencapai tahap yang agak tinggi sehingga dipuji dan saya rasa ini patut dikekalkan. Itu guys ya, tadi aku juga ikut senang dan bangga sih dengarnya. Dan tadi ya sempat disinggung soal tabung haji di Malaysia. Bahkan orang-orang di Mekah juga salut ya dengan haji-haji Malaysia, terutama dengan program tabung hajinya. Sedangkan di Indonesia sendiri, waduh guys, kuota haji dikorupsi guys. Aduh, otaknya di mana coba? Kesal nggak tuh? Banyak orang yang bertahun-tahun ngantri nabung kayak gitu ya, sedikit demi sedikit tapi dikorupsi coba. Ini kita juga coba tengok pengalaman subscriber ya guys. Abang saya pernah jadi juru bahasa Jepun masa dia duduk Jepun. Masa itu company Jepun membuat penyembelihan halal. Nak dapatkan sijil dan kelulusan daripada Jakim. Jakim datang ke Jepun, tengok kilang ayam tuh memang canggih, tapi sayang sekali Jakim tak bagi kelulusan sebab fail. Ada mesin penyembelihan ayam tuh tak ikut syarat-syarat tertentu dalam segi masa. Memang terbaiklah Jakim. Oke. Jadi nggak sembarangan juga nih guys Jakimnya untuk memberikan sijil dan kelulusan kayak gitu. Padahal kan tadi katanya kilangnya udah canggih kayak gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang masih kurang, jadi tak dapat kelulusan halal. Perfect ya sistemnya guys. Ini ada juga yang komen statistik terbaru 2025. Malaysia nomor 1 terbaik di dunia dalam keuangan Islam. Dan Malaysia top 10 negara paling aman di dunia. Wah. Aku penasaran sih seaman apa, karena pengen sebenarnya guys ke Malaysia tapi belum ada masa yang tepat. Ya someday lah guys boleh pergi ke Malaysia. Seperti itu ya guys. Memang kalau misalnya untuk berbicara hukum di Malaysia memang sudah ada undang-undangnya tadi ya guys untuk Islam tersendiri. Kalau teman-teman melihat Indonesia sendiri gimana guys? Karena kan memang sebenarnya kita bukan negara Islam ya guys. Memang mayoritasnya Muslim sih gitu. Tapi untuk hal-hal yang baik sebenarnya nggak ada masalah juga sih kita mencontoh kayak gitu ya. Menurut teman-teman sendiri dari Malaysia apa yang perlu improve dari, sebenarnya bukan Islamnya, Islam itu udah perfect ya guys, tapi mungkin muslim sendiri kali ya, apa yang perlu diimprove dari Muslim Indonesia? Coba komen di bawah.